seorang pelajar mati lah. Dia ketika beli apa ni makanan ni, bom yang dipasang dalam motosikal meletup. Dia orang bila dia bom ni, dia orang target orang ke tak ya? Dah, dia berarti target dia pakainya orang Buddhis lah. Ya ke? Kalau pasar macam ni berarti dia letak tempat pun itu kedai orang-orang Buddhis kan. Tapi orang ni kena juga. Berarti nasib lah, siapa-siapa datang kena lah. Siapa datang dia kena lah. Dia cara barulah untuk keselamatan. Dulu dia parking sebelah sana. Sekarang ni dia buat sebelah ni. Dia semua kena buka lah. Memang dia buat letak bom kat dalam motor tu? Memang dia letak bom macam ni. Dia tunggu cuci ni awak tahu warna bertung naik. Ni dalam ni ah. Dia selalu letak bom dalam ni kan. Apabila dia buka, berarti semua orang boleh nampak ada ke tak ada. Itulah. Dulu ada berita lah kan, orang sana, orang kata lah, orang ramai kata, kan orang-orang wisah kat sini ya, dapat duit daripada kedai-kedai tom yum dekat Malaysia. Ya. Betul ke? Betul. Ya ke? Ya.